Dulu dalam bangku sekolah saya, ada orang kata saya macam gila lah atau apa. Tapi bukan. Orang autism boleh buat apa-apa saja. Mengalami kecacatan neurologi atau lebih dikenali sebagai autism, pemuda ini adalah antara yang berbakat dalam menghasilkan karya lukisan. Sering melahirkan pelbagai coretan mahupun catatan menarik, bakatnya mula dikesan ibu bapa semenjak berusia 5 tahun lagi. Menggunakan dakwat Cina dan cat air sebagai medium untuk melukis, anak pertama dari dua beradik ini mengambil masa 7 jam sehari untuk berkarya. Lebih mengagumkan apabila 19 buah karya pemuda berusia 28 tahun ini telah berjaya dipamerkan di Galeri Artemis Art Kuala Lumpur. Itu lukisan hari itu yang kat exhibition hari ini. Itu macam Chinese brush painting dia dipanggil. Tapi itu style gunaan saya itu dipanggil post-impressionist revival kerana itu semua orang artis kan ada yang sudah meninggal dunia pada kurun 19. So saya melukis daripada style yang dia gunakan lah. Penyampaian lukisan yang menggabungkan elemen-elemen moden tradisional dan contemporary ternyata ia membuka mata orang ramai apabila 9 lukisan telah terjual dari harga RM1,000 ke RM3,000 setiap satu. Setakat ini sambutan orang ramai bila diorang tahu yang artis-artis ini mempunyai autism, diorang memang kagum dengan kebolehan yang ada pada artis-artis yang mempunyai learning difficulty ini. Jadi ia membuatkan perception terhadap orang yang mempunyai learning difficulty ini berubah positif. Kalau sebelum ni mungkin persepsinya merasakan mereka ni kurang keupayaan, tapi setelah melihat karya-karya yang dihasilkan, persepsi ini menjadi ada juga bakat yang terpendam yang mungkin kita tak tahu sebelum ini. Bagi anak kelahiran Kuala Lumpur ini, autism tidak akan menjadi penghalang untuknya terus berkarya. Sebaliknya, bidang ini akan diteruskan ke peringkat yang lebih tinggi. Mesti get job dululah kerana saya mesti dapatkan wang yang banyak, so boleh dapat perancangan yang boleh jual tu gambar ke luar negeri lah. Okay, itu sebuah kisah yang cukup memberikan inspirasi juga buat mereka ini autism, tapi tidak ada halangan untuk mereka terus mencuba perkara-perkara yang memangnya unik dan kreatif.